Assalamualaikum guys, pengguna Triton. Siapa ada isu macam ni, yang common dah tak boleh lock kan, abang ada solution. Selain daripada beli baru, boleh pergi claim warranty dan juga DIY. So nak claim warranty ni boleh kalau masih ada warranty lah, tapi kena menunggulah. Beli baru agak mahal, so DIY agak senang dan murah. Jom kita try. Buka skru dia, sini satu, okay. Dua lagi kat sini. Ini kena kopek sikit lah. Kopek sikit je. Okay, kita tarik kiri kanan. Korang boleh nampak ada dua skru lagi kat situ. Satu, dua, tiga. Itu je buka. Buka dulu, kemudian kita boleh keluarkan soket dia. It's quite simple. Tapi ini untuk DIY lah. Buka tiga skru, dia akan jadi macam ni. Ada soket dalam tu, dua soket. Satu, soket biru ni, tarik lah. Lagi satu, soket putih ni pun tarik. Macam tu. Jadi kita dapat keluarkan. Okay, yang ini, kita nak senang buat dekat rumah. Jom. Ada pin kat sini. Tepi ni, pin dia ni kepit, tarik ke atas slow-slow. Supaya dia terkeluar, jangan hilang pula. Macam ni. Dia ada kiri kanan Nak buka dua-dua boleh. Abang try buka sebelah dulu lah. Yang sebelah ni pula dia ada apa kita panggil ni, spring lock. Spring lock ni tolakkan saja. Lepas tu kita nak tarik keluar macam ni. Begini. Dekat sini lah abang nak letak satu benda. Biasanya cari benda-benda yang kuat, macam paku kita potong dekat sini. Kita masuk dekat sini. Tapi ini belum potong habis, jangan terlalu panjang. Kita buat macam lebih kurang macam ni. Kita bakar sikit, orang kata bagi dia layur dia supaya dia senang masuk. Supaya kita tak paksa plastik tu. Bila kita paksa plastik tu, dia pecah tau. Plastik tu senang pecah. Nanti tak tahan pula kita punya besi ni. So kita layur dulu. Nampak Kita buat macam ni. Alright. So sekarang kita masukkan balik. Masukkan balik daripada sini lah, sebab ni ada spring kan. Spring ni masukkan dulu. Masuk sini. Yang ini kena slow-slow masukkan dalam gigi dia. Sebab kita ada limited space. Macam tu. Benda ni buat relax-relax je, santai-santai je. Clip dia jangan masuk dalam sangat Nanti apa-apa jadi susah nak keluarkan. Okay. Jangan dalam sangat, jangan tinggi sangat, nanti tercabut Orang kata ala kadar saja. Okay, sekarang macam ni kita try. Kita try Kedudukan macam ni kan. Tutup, buka. Tutup, buka. Macam. So, tips dia, jika anda cari satu besi, pastikan besi tu besi yang licin Jangan besi kasar. Contohnya yang ni abang ambil paku simen yang kecil. Dia punya panjang lebih kurang 1 cm. Macam tadi kita masukkan. Sebenarnya lock dia dekat dalam ni lah. Kalau korang boleh nampak ni. Dekat lock ni. Sekali picit dia akan buka. Sekali picit dia akan lock. Simpan besi tadi tu yang menjadi penyendal orang panggil. Macam tu lah mekanisme dia bekerja. Jadi dapatlah kita selamatkan benda ni. Mungkin boleh tahan lagi tahun 2. Sebab apa tau? Benda ni plastik. Tak dekat atas roof kan. Jadi dia kena panas. Dia lembik plastik dia tu. Jadi banyak yang pecah ataupun patah. Ini pun mungkin kalau tak tahan esok, beli baru atau claim warranty lah. Ini adalah masa untuk kita pasang guys. Kita pasang balik soket dia. 1, 2. Okey. Masukkan. Ketatkan kita punya skru. Jangan ketat sangat lah, sebab semua produk plastik ni macam abang cakap, dia senang crack sebab dia kena panas kat atas ni. Left and right. Test.
Okey. Ha, itu dia guys. Macam korang rasa bermanfaat? Kita boleh letak balik kita punya sunglass. Okey. Dan kita tutup balik. Abang agak berpuas hati dan abang rasa benda ni dah beberapa orang dah share jugalah cara dia. Cuma sama ada kita ada masa ataupun boleh buat atau tidak, bagi abang senang lah. That's why abang tunjukkan cara. Ataupun option yang kedua, beli dekat description, link kat bawah ada, abang tengok. Mahal lah, original lah kan. Yang ketiga tu macam kalau under warranty, claim warranty. Okay. Assalamualaikum, terima kasih. Until next DIY. Assalamualaikum.